Perasan tak, kebanyakan idea ataupun penyelesaian kepada masalah dia datang masa kita tengah bosan dan sunyi. Contohnya masa kita tengah duduk dalam toilet, masa tengah mandi, masa kita tengah driving tanpa kita buka radio, masa kita tengah termenung duduk saja. So actually masa ni adalah masa otak kita dia brainstorm dan otak kita mula bersuara dan bercakap kepada kita. Tapi masalahnya kita ni bila kita ada momen macam tu, kita biasanya akan cepat-cepat tutup momen tu dengan kita buka phone dan kita tengok skrin, tengok video, dengar muzik, pasang radio. Actually sebenarnya kita tak bagi peluang untuk diri kita nak dengar suara kita sendiri. Dan mungkin juga sebab tu ramai orang sekarang dia tak tahu apa dia nak buat dengan hidup dia. So allow mungkin 5 ke 10 minit sehari untuk pemikiran kita, untuk brainstorm, untuk kita mendengar apa yang pemikiran kita nak bagi tahu pada kita. Dan mungkin itu boleh bantu kita untuk kita lebih faham apa yang kita nak dalam hidup kita.